Kami derita masalah air hampir 50 tahun. Masalah air hampir 50 tahun. Kami derita masalah air hampir 50 tahun. Di mana Adul Luit? Di mana Adul Luit? Adul Luit hidup. Adul Luit hidup. Saya terpaksa jaga malam basuh air. Air tak ada. Siang je ada. Siang sekejap je daripada pagi sampai tengah hari. Betul petang tak ada air sampai ke malam. Betul tengah malam baru ada air. Masa berlarutan. Tidak hari gitulah. Selalu. Kontraktor nak buat rumah pun tak ada air. Macam mana? Selesaikan masalah air dengan segera. Masalah air ni sebenarnya air ni satu kemudahan asas bagi kehidupan. Tapi kita tengok Perdana Menteri kita, dia boleh pergi ke Kelantan, janji pada rakyat Kelantan apabila dia ambil alih kuasa Kelantan, dia akan selesaikan masalah air ni. Tapi ini negeri Pahang tu, negeri Perdana Menteri sendiri. Air ni dia bukan libat dengan Dun Luit sini saja, seluruh Pahang. Seluruh Pahang. Jadi bila kerajaan kata kita nak jadi negara maju wawasan 2050, kalau setakat masalah air ni tak boleh selesai, macam mana nak jadi negara maju? Saya wakil kaum ibu di Pertamasya Desa. Baru-baru ni ada beberapa penyakit. Muntah tidak semua jadi kes tu merebak. Bukan nak kata air kotor tidak, tapi bila dah muntah berak, air tak ada. Jadi penyakit tu mula dengan cepat. Yang sampai masuk TV9, lepas tu tersuap khabar sinar kan. Jadi penyakit tu memang bila dah tak ada air, lagi cepat merebak. Itu dah minta sangatlah tengok air ni. Kejap ada, kejap tak ada. Sampai bila? Mengganggu tugas harian kami. Saya sebagai penduduk Kedah Kampung New Zealand, benda guna ada ni. Loji ni sedangkan nama Kedah Kampung New Zealand punya loji. Sedangkan kami air dah lama sangat dah tak ada. Orang nak sembahyang, orang nak benda, memang orang meniaga, benda memang payah. Janji macam-macam lama sangat dah benda-benda ni. Kan? Baik berdiri roboh lagi bagus katanya. Baik mandi dalam sungai ni bukan zaman-zaman Top Merdeka lagi pun. Memang masalah air ni memang teruk sangat. Sampai kawan-kawan semua tak mau balik kampung pun ada. Sakit hati dengan air. Raya pun tak mau nak balik. Saya ni pengusaha kantin sekolah. Masalah air berlarutan. Semenjak saya kecil lagi, bukannya saya dah tua. Semenjak saya kecil dari dulu, dah 40 tahun, 50 tahun. Masalah ni berulang-ulang, tak pernah selesai. Di manakah ini orang-orang yang bertanggungjawab tentang air ni? Di manakah dia berada? Bila berlaku sesuatu perkara macam baru-baru ni, kira perek
pun masih tak ada penyelesaian, tak ada apa-apa tindakan. Jadi bilakah masalah ini akan selesai? Sampai ke anak cucu, cicit, piut. Bayangkanlah betapa tak ada air. Paling tinggi pun biar air saja RM5. Sampai 1 bulan sampai 100% biar air. Menunjukkan betapa tak ada air rumah saya. Nak pergi bayar kat marah pun tak padan. Minyak RM5. Bantahan dah berapa kali bantahan, dah masuk sinar, berapa kali masuk sinar. Dengan apa nama ni, dengan Kosmonya datang, dengan TV9 nya datang. Jadi tak mahu nak selesai-selesai. Lepas tu yang sedihnya, Badan New Zealand ni logi dia berkongsi. Berkongsi dengan Sriwijaya, Kampung Rahmat, Taman Sudesa, Taman Emas. Jadi logi dah lah apa nama ni sebesar itu. Jadi nak tampung apa ni kawasan yang begitu banyak. Jadi itulah yang kita tak puas hati. Wakil rakyat ada saja. Jadi kalau boleh saya harap penduduk Kampung New Zealand bersatulah. Pada kali ni kita ubah sekali. Undi PAS. Biar dia tahu. Bila PAS menang ni, saya rasa insya-Allah lah kerajaan akan ambil berat tentang masalah di Badan New Zealand. Dia kalau masalah di Selangor, Dato' Najib sedar sangat bawa cerita. Selangor ni masalah air yang begitu utara, masalah Kelantan, masalah air di Kelantan begitu juga. Sedangkan di negeri Pahang sendiri, negeri yang ditakbir oleh dia sendiri. Perdana Menteri pun asal daripada Pahang, tapi masalah air ni tak mahu nak selesai-selesai. Hari tu sekali saya bawa telefon ke atas mengatakan tak puas hati sebabkan tak ada air lalu lama, bagi-bagi macam tu. Telefon ke atas mengatakan tak ada langsung surat tepek tutup air, baru sampai surat mengatakan air ni akan ditutup sekian-sekian hari. Berapa lama kan. Disebabkan tu yang memang tak puas hati. Masalah air di Badan New Zealand. Kena masalah air di Badan New Zealand ni memang tak boleh nak cakap dalam nyampah sangat. Nyampah yang tahap yang tak boleh nak cakap dah tahap dia tu. Sampai ke baru kemarin 5 hari tak ada air. Bagi air 1 hari 1 malam, hari ni dah tak ada air dah. Bila kita bercakap ke orang marah. Bila tak bercakap, orang jadi buat gini lah ke kita. Sampai memang dah tahap tahap menyampah yang teramat-amat sangat dah cakap buat air. Sebenarnya kalau ikutkan New Zealand ni, kita ni tak ada masalah air sebenarnya. Sebab saya sendiri dah berjumpa dengan pengarah paling besar JPA Pahang ni. Dia kata memang keadaan New Zealand ni kalau ikut tak ada masalah air. Tapi tak tahu di mana silapnya. Tak ada air semua. Bukannya bangsa tak ada air sehari dua, ni memang hari-hari tak ada air. Sampaikan bertahun-tahun tu memang daripada semenjak Azali dah saya rasa. Dia sibuk nak menyalahkan Selangor, nak menyalahkan Kelantan yang kerajaan pemerintah ni nya. Ada ni Pahang ni kerajaan benda tau. Kalau yang kerajaan Kelantan tu benda tu memang dia tak ada dana macam Pahang ni. Sampai ke wakil rakyat boleh kata kerajaan federal apa masyarakat federal tak tahu bersyukur. Nak bersyukur apa macam ni? Saya memang gerak sangat. Tak boleh ke bumi, maghrib pun boleh mandi jenazah. Telefon orang tu, telefon orang ni tak dapat air. Tanker datang pun pukul 8.30, tanker datang hantar air, mandi jenazah. Bapak mentua saya meninggal, saya baik, air tangki kita orang tak guna. Boleh mandi jenazah, tak sibuk. Bagi JPA untuk mandikan jenazah. Lepas tu besoknya nak buat tahlil. Ni tanker datang, orang harian metro datang ambil gambar. Berkeping-keping, siap suruh anak saudara saya angkut air lagi ni. Halang masuk gambar kan. Orang Pahang ni, orang New Zealand ni, especially je lah orang New Zealand ni. Masa pilih kerajaan ni akan datang bodoh. Bodoh. Orang Pahang ni, orang New Zealand ni, especially je lah orang New Zealand ni. Masa pilih kerajaan ni akan datang bodoh. Bodoh. Dan dia bukan ada bodoh lagi. Dia pilih juga bodoh lah. Semua air menderita. Selama-lama duduk 60 berapa? 62 Pedan Tanah Kudu 60 sini lah macam ni air semua. Bukan Mokcik orang semua Pedan ni. Kalau Mokcik kakak kau orang marah Mokcik. Dia kata Mokcik banyak mulut orang tu lembai. Ke salah Mokcik cakap
Yang pertama kita nak air, nak semayang. Betul tak? Nak perlu. Kalau tak ada air, nak semayang pun nak. Saya cakapkan marah orang. Semua orang marah saya. Kenapa? Pandai-pandai nak cakap. Tapi jangan tanya makcik seorang. Kita tanya berapa, betul tak? Masalah air ni mana? Berita selama-lama. Dah masa ni tak ada dah. Tadi nak semayang. Dah nasib makcik sipai. Beli betul 400 lebih, betul tak? Tak ada air, tak ada duit pun mati tak? Sebab kita ni perlu air. Semua nak guna air. Aku selalu makcik tak tahulah. Rasa-rasa makcik cakap tak salah. Aku selalu makcik minta maaf. Sebab yang menderita dengan air. Sama-sama. Hidup ni air sama. Daripada ada molek sampai tak ada. Bila hari ni baru ada air itu. Lepas tu tak ada dah. Tadi dah tak ada. Bismillah dia ada. Kalau tak ada air sipang, kita duduk semayang. Duduk semayang apa jadi? Saya nak tanya lah. Kalau duduk semayang apa jadi? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili penerangan PAS kawasan Maran, berhubung dengan masalah air khusus ni di Felda Kampung New Zealand ini telah berlarutan hampir 50 tahun. Jadi kita mengharapkan kepada pihak kerajaan khususnya melalui Aduan Luit dan Parlimen Maran untuk mendesak seberapa segera untuk dilakukan perubahan kepada menyelesaikan masalah air yang sedang dilanda oleh penduduk Felda New Zealand. Bayangkan dalam 2-3 hari ini hampir 4-5 hari sudah tidak ada air. Jadi ia mengganggu perjalanan kerja harian bagi penduduk-penduduk di sini. Walaupun telah ada sebagaimana yang pernah disebut kepada kami, jurutera air pada tahun 2012 yang lalu menyatakan bahawa bulan 6 tahun lepas telah akan selesai masalah air. Tapi telah setahun berlalu masih lagi berlaku air yang tidak ada. Menyebabkan kadang-kadang ibu-ibu terpaksa bangun malam untuk semata-mata membasuh baju. Ini sangat mengganggu kerja harian mereka dan menyebabkan banyak perkara-perkara yang mereka tidak dapat selesaikan, sama ada mereka yang berniaga di kedai maupun orang yang terlibat dengan kontraktor. Jadi sangat bagi pihak penerangan PAS kawasan Maran, kami sangat mengharapkan tindakan yang segera daripada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan, untuk mengkaji dan menyelesaikan apakah sebenarnya yang menyebabkan air di Felda New Zealand ini, dan bagi sahabat-sahabat masuklah di Srijaya yang tidak dapat air. Itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Biarkan ku pergi jual.